Saya selaku penerima SARA mengucapkan terima kasih pada Kerajaan Madani kerana meringankan beban bagi kami sekeluarga lah. Maknanya contoh banyaklah kami boleh guna duit SARA ni untuk beli barang-barang dapur, batu-batu anak-anak sekolah, beli barang sekolah ke apa. Jadi perbelanjaan ni kira alhamdulillah lah boleh membantu sedikit sebanyak bagi keluarga kami. Terima kasih yang amat berhormat PMF di atas keprihatinan meneruskan bantuan sara hidup bagi tahun hadapan. Inisiatif ini amat bermakna dan meringankan beban golongan D40. Sejujurnya saya benar-benar terharu apabila menerima SARA daripada Kerajaan Madani. Rasa syukur itu sukar untuk digambarkan kerana bantuan ini datang pada saat saya amat memerlukannya. Walaupun jumlahnya tidak besar, kesannya sangat bermakna. Terima kasih dengan sepenuh hati.